Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat datang ke another episode of Smell and Tell. Smell and Tell. Hari ini kita ada tetamu yang sangat istimewa. Tetamu ni adalah warga Malaysia yang terawal, antara yang terawal untuk graduate daripada College Perfumery yang paling berprestige di dunia. Wow. ISIPCA. Isipka. Ataupun orang Malaysia panggil Isipca. ISIPCA. Kita memperkenalkan tetamu kehormat kita, iaitu Aus Meshi. Assalamualaikum. Mariha. Hai. Sihat lah? Sihat sangat-sangat. You sihat? Alhamdulillah. Telajak sihat. Belajar sihat pula member. Telajak lah, tak boleh lah. Okay, so boleh perkenalkan diri dekat kamera ni dengan kamera ni. Okay. Hai, Assalamualaikum. Nama Aus Messi. Nama sebenar Muhammad Aus. Boleh. Jalan. Aku takkan bagi tahu nama sebenar aku. Tak adalah. Tengku yang mulia. Sebenarnya I YM. Betul lah. Faham? YM yang mulia. Yang mulia. I YM. Yang kat lu. IYG. Apa? Yang gemuk. Bodoh. So kalau UYG, I YG double. Apa lah bodoh saya matematik. YG double square. YG Square. Tak apa. Sebab double itulah square. dia grad College Perfume. Ya, matematik kita mudah je. 1 tambah 1, 2 tambah 2, 4. Okay. So, thank you so much, Aus. Thank you doh ajak. For coming. I baru sampai ni. Baru sampai 3 hari lepas. Aus baru sampai ke Malaysia dari Malaysia. Dari France. France. Paris. Ouais. Bonjour. Aku dah lupa. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va bien. Et toi? Ça va bien. Selamat. Oh. Macam black pepper kan. Apa ni sprinkling water? Sprinkling Sparkling. Spark. Apa sprinkling? Kita betul katkan bahagian ni. Okay. Bukan ni ya? Ni Gen Z punya macam slay. Ya. Sekarang macam ni? Dia Dia macam pengepit baju lah. Yes. Macam tu. Yeah. Okay. serious Kepada orang yang tak mengenali Aus Meshi, macam mana you nak introduce diri you kepada orang-orang tersebut? Selalunya I selalu akan introduce myself as a student, perfumery student lah. But now Alhamdulillah dah graduate. So I'm a perfumery student graduate lah kot. Peminat perfume since kecil. Dan memang berminat dengan technical aspect of it. Like dulu I rasa I minat bau as a whole. Sekarang I minat bau dan try to dissect satu-satu. Rasa macam this is this raw material. So kalau I perkenalkan diri I always say to them like I'm a perfumery student lah. Perfumery student. Tapi you dah grad. So perfumery student grad. Tak boleh panggil you scent designer ke, olfactive designer ke, perfumer boleh ke? Boleh lah, ikut lah, tak kisah, boleh je. Perfumer lah I panggil. Perfumer. Terkenyit sikit. Jadi kita cakap pasal tu. Okay. Jadi kita cakap pasal tu. Okay. Kenapa ada banyak lokal? Takut member dah macam berkicauan-kicauan di dalam. Seronok je kat sini. Saya boleh melepaskan segala-galanya. Boleh. Okay. So macam biasa, macam dalam episod yang sebelum-sebelum ni, kita ada mission, iaitu untuk mencari one true love daripada kita punya tetamu ni, berdasarkan perfume yang ada dekat depan. So you akan pilih satu perfume untuk jadi you punya one true love. Boleh. Kita akan mulakan dengan anak dia sendiri. Parang. Jojo. Jojo. Come on. Let's play Jojo. So Jojo adalah perfume betul. Dah macerate. Dah maturate. Actually sampai sekarang I pening. Which one is which? Like is it maceration first or maturation first? Kalau you tanya I, the technical terms do not matter. Jangan orang faham yang it is the raw material dah bercampur, dah sebati, dah diberikan masa. Ya. So kalau macam ada orang nak menjadi terpaling tahu dan terpaling bijak, I macam betul. Betul tu. Kadang-kadang main layan tu. Betul lah tu. Betul lah tu. Memang aku duduk Paris tak tahu. Betul. Macam I tak belajar benda ni dekat. I tak belajar 3 tahun aku tu. 3 tahun aku tu saja je pergi Paris berjalan. Okay. So ini dia Jojo. So Jojo ni untuk siapa-siapa yang tak tahu, Aus akan ceritakan macam mana sampai lahirlah Jojo dari brand Sorai ni. So Jojo ni basically masa FFM 1.0. Masa FFM 1.0 balik. Thank you to FFM team lah, Riha team. Diorang bawa I balik kot. I balik literally 5 hari je. Bayangkan Paris Ipoh tu macam Ipoh Tambun, Ipoh Kota Damansara tu Paris Ipoh tau. So balik. And then adalah buat kerja sikit. Pap, I think the last day I pusing-pusing tengok vendor lah. Tu jumpa satu brand ni, brand kucing nama Sorai. I tengok-tengok, bukan sebab owner dia
Dia kena mengena. Aku bengang betul. Sebab benda. Tak ada kita. So tengok brand kucing. I pun suka kucing. Rumah I pun ada 5-6. Tapi stray cat lah yang datang makan semua. And then bila I tengok, bila I bau, jujur lah, sorry lah. Bila I bau macam, apa benda ya kucing ni? Apa benda? Owner dia ni, nama dia apa? Owner dia Emma, something Emma. Kucing apa benda? Tapi okay lah, tak apalah. And then bau juga brand lain, of course. Bau brand lain. Tapi masa balik Paris tu, asyik terfikir tau, macam mana aku nak bawa kucing lah. Dia interesting tau, macam mana. Sebab I pun minat. Rasa kalau I tak minat, benda takkan jadi pun. Macam mana nak bawa kucing kan. Pendek cerita, sepanjang I second year I kat sana, kat Sivka, pap, ada masa yang cucur berhenti sikit buat. Saya terbayangkan macam dia bau. Sebab I terbayangkan kucing putih is a musky smell. Musky, yes. Soft. Pap pendek cerita, nak dekat balik tu I Roger. Sorai cakap, nak tak kita collab. I ada idea lah untuk dia punya ni. Cantik pula time ni. Demo pun memang time tu tengah nak buat something lah, new collection tu, which is the Oyin collection lah. Balik, sembang-sembang, kita dengar brief dia. I dengar brief dia orang sebab I pun siap maybe 60% je. So nanti 40% tu from their brief lah. Pap, pendek cerita, Sorai. Jojo. Datanglah Jojo dari situ. Itu cerita dia sebenarnya. So Jojo ni I pertama kali bau masa untuk FFM 2. Oh yes. FFM 2 I bau. And I macam hasil tangan Aus. Gitu. Slay. So kalau you adalah pengguna, Jojo ni you would say sebagai you punya one true love tak? Ke you akan date dengan dia ke, or dia macam best friend you ke, or dia macam therapist you ke, or dia someone yang you akan ghost? Menariknya. Ghost therapy cakap ni. Therapist ke, therapy friend ke? Rasa friend lah. Friend. More to friend. Sebab I rasa ni first I buat. So I ada rasa macam connection dia tu lebih. Tapi bukan connection as a love connection tau. Lebih kepada sebab kawan lah kau saya dengan aku time awal-awal. Sebab you are the first one. Faham. Macam tu lebih kurang. Nak cakap true love sebab to be honest, white kind of vibes, perfume, cotton, it's not my preference. Tapi I suka musky vanilla-ish punya bau tu. Coba kalau ditanya I prefer lagi something a bit rosy spicy lah. You adalah someone yang memang heavily dalam perfume industry. You belajar. So sebagai someone yang memang true dalam industri perfume ni, perfume jenis apa yang you usually gravitate towards? I faham soalan you. Susah nak jawab. Tapi I rasa masa I kat sana kan, I dah kurang tau explore perfume. Kurang, okay. So I literally kurang. Melainkan kalau ada new launch dan kita orang pergilah Paris ke apa kan, musim-musim bau, I lebih kepada nak tahu cerita dia apa dulu. Macam what's the story behind it. Kenapa hang buat bau macam ni, kenapa hang buat macam ni, kenapa Rose hang bau macam ni. So I rasa lebih kepada storytelling. Bukannya nak cakap storytelling tu kena gempak gila tau. Macam okay ni ambil daripada Omat. Tak adalah maksud I, kalau benda tu relate dengan I sukalah. Kadang-kadang mungkin tak relate dengan orang lain, it's okay lah. So I lebih kepada macam mana cerita tu. And then bila I bau kena, I suka. So kadang-kadang tak kira sangat pun bau macam mana, tapi dia relate dengan I. Okay. Faham. Okay, tu kalau perfume. So maksudnya you sekarang lagi banyak tengok dia punya story and tengok dia relate ke tak dengan you. Betul. Kalau raw materials pula? Yes, ni suka. Ada satu sampai sekarang I suka, Fur Balsam, Fur Balsam. Dia daripada mana? Amerika ke daripada Peru? Tak ingat Peru. Tapi sedap. Peru tu Peru kan? Fur Balsam yalah Peru. Sedap gila. Dia sweet. Dia macam sweet maltol, yang manis, yang cotton candy. And then there's the piney camphor facet. Bagi I, dia susah sikit nak guna tau dalam perfumery. Of course, it's a natural thing lah. Tapi bagi I sedap lah. Dia fleksibel. Dia macam boleh pakai ke mana-mana. So I rasa sekarang ni I suka Fur Balsam. Woody note semua tu contohnya macam sandalwood ke situ. I suka juga. I rasa Fur Balsam ni interesting lah. Jarang guna. Kepada yang tak tahu Fur Balsam tu apa, bolehlah search. Sebelum ni I kenal you cakap you suka rose. Yep, betul. So I ada curate beberapa perfume rose. And kepada orang yang tengah mendengar dan tengah menonton, I dengan Aus pernah pergi ke satu expo perfume dekat Dubai, Beauty betul. World Middle East. And masa tu kita orang ada macam explore Osmanthus punya perfume. Okay. So I ada bawakan juga curation Osmanthus untuk you. Nice. Kita akan start dengan perfume ni daripada Thailand. Perfume ni daripada Thailand lah, tapi brand ni based dia dekat Paris. This is called Dusita. Okay, Dusita Anamkara. Yep. Ini I dapat daripada Beauty World. I dapat daripada Essence. Oh shit. Yeah. You nak tahu benda menarik pasal Anamkara tak? Okay, This is my favourite from Dusita. Really? Yeah, it's my favourite from Dusita. Okay, apa benda menariknya? The rosy facet, actually dia orange flower punya bau tau. Tapi I tak tahu kenapa bila I bau je, the first thing I ingat
adalah rose ni bau. That spicy, orange flower, rosy, a bit macam apa tu, carbonated punya rasa, fizzy. Sedap kan. And of course ini kau tahan lama lah. Malaysia kan kau tahan lama. Betul. Sebab kuat. Bagi I dia bau macam ada bau orange flower tu. Tapi kalau kita bagi hidung orang kebanyakan, dia akan cakap dia bau macam peachy almost. Betul lah. That fruitiness, betul lah tu. Fruity. Fruitiness. Macam tea, peachy tea sikit, orangey tea sikit. I suka the smoky punya facet, smoky spicy punya facet dalam ni tau. Dia ada satu raw material, I tak tahu lah dia guna benda ni, kita of course tak tahu. Ada satu raw material yang menarik nama dia rose oxide. I'm pretty sure she's using it lah. Sebab bau dia very berbeza dengan yang lain. Dan very, you boleh macam, this is rose oxide. I rasa inilah bau dia that yang fizzy, spicy, sedap ni. By the way, untuk siapa yang tengah tengok kita punya test strip ni blotter dia macam ni tau. So dia ada bahagian yang besar dan bahagian yang kecil. Biasanya dekat perfumery school kita orang akan guna yang kecil untuk dip ke dalam botol, container kan, ke dalam vial. Lepas tu yang besar ni kita letak dia punya nama lah, kita tulis nama dia. Tapi sebab hari ni kita tak tulis apa-apa nama pun, so I guna je mana-mana bahagian. Janji aku boleh bau macam tu. You suka Namkara ni? Suka kan? Tapi I takkan kata dia I punya one true love. You macam mana? Aduh. This is kalau ini perfume ni I akan pergi date dengan dia beberapa kali. Tapi macam nak kahwin tu macam dia macam apa ni, red flag boy ke apa? Tak, dia green flag, dia baik je. Cuma dia macam second choice I macam tu. Manis sangat. Okay, yelah tu very sweet lah, betul lah. I rasa I akan pergi date dengan dia. Pergi date berapa kali I tak tahu, tapi macam first time macam shit, I nak try lah perempuan ni. Okay, I nak try ngorak lah perempuan ni. Kali ulang je. Boleh gitu. Seronok siap dia ni. Macam ketam. So you akan pergi date lah. I macam gila nak try, nak bersembang lah dengan dia. Okay, so I perasan masa I belajar juga, bila I bagi kawan-kawan yang perfumer, scent designer, diorang bau, diorang akan terus dissect ke otak, ini raw material apa. You macam tu juga ke? Sekarang ni je tu. I mean, first thing I akan bau as a whole dulu lah. I akan cuba enjoy first. Dah lama tu bila you dah enjoy, you dah masa macam ni adalah contoh, ni adalah very orange flower, floral, spicy punya bau. Dan otak you akan start fikir lah, dia guna apa. First you akan enjoy dulu lah. You nak dapatkan dia punya fragrance family. Saya cakap tadi kan, floral something. Lepas tu yes, I teringin nak dissect. Macam nak try dissect apa. Faham. Okay, so Dusita Anamkara adalah Aus akan pergi date dengan dia. Yes. Okay, so takut je. Kan you dah grad dari ISIPKA kan? Ya. Sebelum ISIPKA, apa yang you buat sebenarnya? Okay. Betul-betul sebelum ISIPKA, sebenarnya I full time content creator. Okay. Full time content creator perfume. Full time content, memang buat content pasal perfume lah. Wow. Review lah, pergi sana sini lah, semua lah. Platform? Boleh cakap Boleh, of course. So of course dulu start dengan YouTube lah. YouTube, and then bila TikTok masuk, I lambat setahun baru I join TikTok. And then macam Twitter, Instagram tu, benda tu memang sekali post lah, tak ada apa. Tapi fokus on yang horizontal punya view, vertical. Faham. So YouTube lah. YouTube. And then you masuk ISIPKA. Yes. Okay, out of all the perfumery schools in the world, kenapa ISIPKA? Sebenarnya dia ikut apa you nak in the future tau. Okay, macam kita ada yang macam famous ISIPKA, dan kita ada satu kat Paris, ESPE. And then kita ada Grasse, GIP. And then contoh kita ada macam yang you pergi tu, Sang Kosong. So benda ni semua bagus of course. Cuma apa you nak in the future, apa yang you nak jadi in the future. Macam I pilih ISIPKA sebab I nak master. You know, ada ego dalam diri macam aku nak master lah. Masters. Aku nak master. 3 tahun aku akan dapatkan berguru. 3 tahun lama je. Lama weh. Ya, dah 3 tahun. Lama weh. Dah 3 tahun lah. Ya. Alhamdulillah, habis lah. First year aku stress gila. Kenapa? Tell us about it. No, I think because you are okay, I rasa you belajar mana-mana pun, Malaysia ke luar negara ke, of course lah you akan stress. Belajar kan. Betul. Orang akan cakap, tapi hang belajar benda yang hang minat kot. Betul. Tapi I rasa I stress sebab you are adapting to a new place, new friend. Kawan I semua bagus, Alhamdulillah. Cikgu semua bagus. Tapi sebab satu lagi French kan, you tak cakap English tau. So I pula jenis orang suka cakap, jumpa orang, bang buat apa sembang macam sembang kosong orang panggil. Tapi kat sana aku nak cakap apa pun bonjour, dan that's lah. Bila dia sembang banyak aku cakap keluar. Tak best lah. I rasa sebab nak adapt to a new place lah. Itu yang buatkan macam stress sikit, tapi benda tu boleh cope lah, tak ada masalah. Faham. So tu lah.
Fun fact kan, masa Aus upload dia punya offer letter isi kat I nangis. Member tu WhatsApp. Oh, je apa sih? Aus, my dream school. Aus. Tapi kau nak tahu pasal SIPKA, I dah apply. Okay, I masuk 2023 Yes, I 2023. I dah apply since 2021. First apply tak dapat, second apply tak dapat, second apply dapat, tapi ada lawak pula, duit tak cukup time tu. Okay. So I WhatsApp pula, aku email dia program director lah, cakap boleh tak kalau I pergi ke next year, ke next batch. Rezeki dia cakap boleh. So I pergi 2023. Alhamdulillah. Tapi 2023 pun tak cukup duit kat, tapi mampus lah, semua tak cukup duit, tak boleh kat. Betul. I rasa kita redah je dulu and kita make it up macam tu. Ya, betul. Yeah. Soalan I kepada you. Okay. Bila you perasan, bilakah yang you notice that perfumery ni boleh jadi satu career? Wih, soalan menarik. Lambat kot. I tahu 2017. I ingat lagi. Kalau you nak tahu, sebelum I belajar accounting and finance. Okay. I belajar accounting, I kira-kira. Tapi matematik tadi aku bodoh. No lah, accounting is not mathematics. Accounting is balance. Balancing. It's the same with perfumery. You need to balance. So brand tolonglah balance lah sikit. Baru. Tak ada lah. Spicy. Kau jangan nak nono. Aku rasa kita semua setuju ke benda tu. Okay lah. Lantak lah. Okay. So, before that, I study accounting and finance tau. Okay. I study accounting and finance. Tapi, macam nak cakap, I study accounting and finance bukan sebab I minat. Tapi sebab I tu lepas SPM tu yang I boleh. Oh, okay. SPM A bro. SPM straight A. No, accounting and finance. Janganlah cakap lain. Accounting finance lah. Accounting and finance straight A. Accounting okay, jangan sabar. Apa? I kena summarize supaya viewer faham. Okay. Okay, UPSR, PMR, SPM. SPM. And then you masuk accounting and finance. Yes. And then full-time content. And then full-time content creator. And then ISIPKA. Okay, so itulah dia. Yep. Pathway dia. Dia bukan terus-terus SPM, ISIPKA. No. Lepas you dah habis, you dah grad accounting and finance tu, baru you macam, perfumery can become a career. Yeah. Actually, I punya last year degree, bachelor's degree tu kot, I macam, aku nak buat ke semua ni, macam I nak buat ke accounting. I tahu I boleh buat. I tahu kalau I pergi kerja, insyaAllah lah I boleh buat. InsyaAllah. Tapi passion tu tak ada. I takut dia jadi, lama-lama I pula macam rebel sikit kan. Faham? So lepas you dah masuk ISIPKA ni, apa sebenarnya you punya future plan? Itu lah. Aduh. Itu lah. But for sure, I nak jadi perfumer. Okay. I might jadi perfumer. Perfumer dekat fragrance houses ke, perfumer dekat small houses ke, brand ke, tak kisah. As long as perfumer. Sebab dia sebenarnya macam ni, orang yang grad dekat ISIPKA ni usually is either you jadi evaluator / scent design manager, perfumer or marketing or sales. Bagi I, sebab program I ni 3 tahun dan, and then kita orang punya raw material yang kita orang belajar pun almost 600 raw material kita orang kena hafal. Bukan takat tahu, kena hafal. So I rasa dengan dia punya dia punya insentif intensif dia, memang by right I nak jadi perfumer lah. Sebab dah macam gila-gila babi dia bagi. So I memang nak perfumer. Tapi yang salah faham, I tak downgrade scent design manager. They are the best. Without evaluator / SDM, perfumer is nothing. Trust me. I dah kerja kat Dubai kan before this. Nothing. I tengok, ni rupanya I kerja in the real world in IFF Dubai. I tengok, I pula kerja department perfumer and then scent design manager lah. I tengok semua macam SDM actually is the king. SDM is the king. Semua orang cakap perfumer. So apa sebenarnya tugas scent design manager ni? Okay, SDM, kita pendek SDM ataupun evaluator, dia adalah orang tengah tau. Dia adalah orang tengah. Okay, contoh, kita ada klien. Klien, nama klien tu klien A. Dia nak buat perfume dengan IFF lah. Kita IFF. Nak buat dengan IFF. Sales akan pergi. Selalunya dia orang akan jumpa sales dulu. Sales akan jumpa SDM. SDM ni kena faham apa yang klien tu nak. Klien tu cakap, aku nak bawa ABC untuk target market dia country ni, umur sekian-sekian. Semua kena tahu. So dia kena tahu, dia kena faham. And then from there, dia tengok, okay, perfumer siapa yang sesuai untuk klien ni. Dia tak boleh randomly pilih sebab contoh dia nak target 20 ke 30. Perfumer ni famous dengan perfume yang bau orang tua. Contoh. Bau klasik. Okay. Bau klasik. So dia tahu perfumer ni yang famous dengan budak muda. So dia kena tahu. And then dia juga kena sembang marketing. Marketing kita ada ni. So dia literally orang tengah. Dia orang cakap apa account manager. Macam account manager. Dia handle everything. The best part is SDM ni dia kena pandai sembang sikit. Bukan pandai sembang as in dia pandai PR.
You bayangkan perfumer bukan satu job je. Perfumer pun ada job lain dengan SDM lain. You bayangkan orang nak, klien nak brief tu siap dalam 2 minggu. Macam mana you nak bagi tu perfumer macam siapkan minggu depan? Macam mana? Perfumer pun pening. Itu you punya SDM punya ni lah. Faham. Itu susah SDM. Faham. Selain daripada you kena tahu, okay, kalau dia nak company tu untuk Algeria punya market kan, dia kena tahu apa same profile Algeria. Itu satu. Itu nak kena sembang. Bukan perfumer je yang nak sembang, marketing semua. Pastikan dalam masa 2 minggu dan I faham. So itu memang bukan job untuk I lah. Minta maaf cakap. Bukan dengan aku juga. I tak suka cakap dengan orang sangat. Ya, sama. Nampak je I suka. Korang nampak je tak adalah. Tapi Ahmad Talia, penat. Bagi I penat untuk you. Dia memang kena PR person lah. I pernah jumpa. Memang very, very good. Setiap kali I kerja dengan diorang, I feel good about macam, this feels good. They are very, very, dia jumpa you kan, you tak sihat ke apa ke, we are so sorry to hear. Is there anything that you need from us? Je Kan. Diorang memang macam tu. Bye, betul. Good skills. Pandai gila. Of course lah, I tak perlu kat apa-apa dari diorang kan, but like, dia buatkan kita rasa macam padahal kita tahu macam ya je, tapi kita macam nak juga begitu. Penat. Itu power lah. Yeah, Power. very good skills lah, I rasa. Okay, so you punya plan adalah untuk menjadi perfumer. Yes. Okay, I rasa orang yang mendengar ni, dia macam tak clear sangat bila kita sebut fragrance house, perfume brands. Dia tak clear tau. Okay, faham. So, apa kata you ceritakan? Okay, dia macam ni. Fragrance house ni macam tadi kita cakap IFF, Givaudan, Givaudan. Padahal pronunciation aku salah aku rasa. Givaudan. Givaudan Feminist, ataupun kalau kita ambil kecil sikit ke CPL, Keva, Simrise ke apa. Okay, kita panggil demo ni fragrance houses, fragrance house. Apa yang demo buat? Demo ni buat, ada klien datang, kita nak buat perfume lah. Okay, diorang hire lah fragrance house ni. Sebab fragrance house ni bukan saja buat perfume. Demo juga boleh fikir pasal marketing, demo juga boleh fikir pasal macam-macam lain lah. Kan, apa-apa yang lain. Itu adalah fragrance house. Sebagai contoh, kalau aku pun nak tahu, kita bercakap brand. Tak apa. Kita boleh. Giorgio Armani, diorang ada in-house perfumer. So, diorang pergi dekat either them lah, mana-mana salah satu fragrance house ni untuk buatkan perfume untuk diorang dengan brief yang diberikan oleh Giorgio Armani. Okay, Giorgio Armani cakap, aku nak bau ABC, target untuk France, umur dia sekian, colour dia sekian. Dia pergi dekat Feminist ke Givaudan, then diorang tolong buat. Itu fragrance house mereka kerja. Kalau brand, contohnya kita ambil Dior ke apa, Chanel, dia ada in-house perfumer. So dia tak perlu pergi kat diorang ni. Dia sendiri ada in-house, so diorang just diorang lah. Itu adalah brand ataupun fragrance house lah. Faham. So maksudnya fragrance house ni dekat atas, dia macam supplier lah cerita dia. Dia orang okay, macam perkataan ni dah diburukkan kat Malaysia tau, OEM. Nak cakap macam OEM pun macam I rasa dia ada intersection lah. Yelah. Diorang provide the raw material, the fragrance compound dengan perfumer dan everything tu lah. So, kita dah bercakap tentang fragrance houses, fragrance brand. I nak bagi you bau satu perfume yang pada hidung I would consider it as a classic perfume. So, ini daripada Chanel. Teus Pour Homme. Oh, okay, EDT. I suka botol dia macam ni. Kan? Dia macam botol lipstick lah. Benda ni tak ada kat Malaysia. Oh, serius lah? Tak ada. I beli dekat airport Oman. Tak, airport Qatar. Very amber. Yang menarik, dia EDT. Oh, so strong. Tapi dia strong kan? Strong. Ya, so kalau macam I nak educate viewers ke consumers, I nak cakap yang tak semestinya extract tu tahan 40 hari, I akan guna this as the example. 40 hari. Dah macam pergi berjalan apa tu, dakwah 40 hari tu. Tak apa. Lupa. You know, satu benda pasal Chanel yang I suka, kalau you perasan, semua perfume dia ada the same DNA. The amber smell tu tau. Amber bergamot punya smell tu. Itulah dia. Semua tau. Chanel punya kalau you perasan, you bau-bau, memang akan ada. So it's amber bergamot. Dekat otak I macam, aldehyde. Chanel number 5. Oh, faham. Macam tu. It's very classic. You know that spicy-nya smell macam cardamom ke cumin ke apa tau. You rasa apa? I rasa cumin. Dia macam ada bau ketiak. Nak cakap tapi takut. Macam baik saya cakap dulu. Cakap lah, cumin memang ada sedikit memberikan bau. Bagi aku lah, tak tahu lah kalau korang setuju ke tak. Memang ada sedikit macam bau ketiak tau. Tapi kalau makanan sedap ke. Kita orang belajar pun benda tu juga. Kan? Dengan Atlas Cedarwood, ada bau ketiak. I suka gila Cedarwood Atlas. Atlas Cedarwood I suka. Sebab dia beza gila dengan Cedarwood lain tau. Beza. Kan? I setiap kali bau, I punya description for Atlas Cedarwood kan, Rainbow. Macam-macam. Bila I bau kat I macam rainbow. I tak tahu macam nak describe, I just rainbow.
Salah satu projek I untuk perfumery school, nama dia Titan Atlas. Oh. I pakai Atlas Cedarwood. Serius lah. Ya, tapi nak jual kat Malaysia memang wassalam sebab mahal. Boleh, ada tu. So, it's very classy lah. Klasik. Perfumer dia Jacques Polch. Just pouch lah. Release year 1981. Ya. Tahun-tahun lama suka bau macam ni. Kan? Yang macam, I don't know, it's not the same as Shalimar lah, but it's the same vibe lah. Macam like Amber punya family. Macam Youth Dew, Estee Lauder. Yes. Sama. Tapi I rasa kalau dalam kita punya landscape, especially dalam Malaysia, kalau kita bagi bau-bau macam ni dekat audience, they probably will not enjoy it. Betul tak? Betul. Diorang akan cakap bau nenek. Bau nenek, bau. Tapi ni adalah classical perfume yang kita belajar dalam lipatan sejarah perfumery. Yeah. Inilah yang diorang hargai. What do you think about this perfume? Ni you punya true love ke? You akan date dengan dia ke? You akan jadi member dia ke? Member lah. Member lah. Member lah. Kalau you tanya I akan pergi date sekali and then I ghost. Minta maaf cakap. You dah plan untuk ghost lah? I akan ghost dia. Okay. I tak block. Tapi apa yang buatkan you rasa you nak date dengan dia sekali? Faham tak? Dia interesting. Oh. Dia interesting masa I swipe right dekat Tinder tu. Bagai Baitul Jannah lah. Sorry. Come on. Masa I swipe right dekat Baitul Jannah tu. Dia menarik. Dia nampak macam provider man. Very confident with himself. And then I pergi date dengan dia macam Masya Allah. Terlalu ni Klasiknya values dia. I faham. So I akan ghost dia lah. I takkan block dia. Macam I kawan lah sebab reminds me of lelaki-lelaki yang Faham. Yeah. Faham. Masa you belajar perfumery kan, masa you nak cakap ke orang, college perfume ni tak banyak kan kat Malaysia. Tak. So masa you nak cakap you belajar perfume tu, ada tak orang fikir macam kau ni gila weh? Ada tak? Dia lebih kepada setiap kali kalau orang tanya I kan, kau sama master apa tu? Perfume. Perfume. I cakap perfumery lah. Perfumery. Perfumery, perfume lah. Kena belajar ke? Kena lah. Tapi memang betul. Siapa expect kita nak belajar sampai 3 tahun tu? Atau, okay lah. 3 tahun tu sebab I punya program dia special sikit dengan IFF. Kalau program lain, ada yang setahun, ada yang setahun setengah. Mungkin lah, setahun setengah. Diorang dengar macam, 3 tahun kena belajar. Even kalau setahun pun, I rasa orang akan macam terkejut. Diorang, most of them macam, ada cakap ada dekat Paris. So, selalunya diorang akan terkejut. Ada. Tapi masa I first encounter Sipka pun, I terkejut macam, ada Masa I tahu it's a profession, can be a professional, macam, rupanya ada. Tak pernah tahu lah semua ni. I memang tahu Sipka ni 2017. Faham. Masa I habis bachelor's degree tu. So orang tak tahu yang benda tu you boleh belajar and you boleh ada career daripada situ. Tapi I rasa mungkin sebab kalau dekat France benda tu common, orang tahu je Sipka ataupun perfume ni as a profession ke apa. Mungkin sebab kita tak tahu macam mana kita tak dididik dan diberitahu yang ada je course ni. Faham tak? Ada je benda ni. Benda tu logik ke? Sebab kita kan lebih kepada Kalau kau tak jadi doktor, kau jadi accountant. Kalau tak, kau jadi pilot. Kalau tak, kau jadi accounting and finance. Engineer jangan lupa. Engineer jangan lupa. Kan, betul kan? Gaji sikit kesian orang tu. Tapi kita perlukan engineer. Perlu lah. Kita perlukan. Ini adalah nation building punya career slide cakap. Betul. So you rasa kenapa Malaysia selain daripada kurang pendedahan masa kecil, mesti ada sebab kenapa benda tu kurang pendedahan. You rasa kenapa? Itulah I rasa first and foremost, I rasa sebab kita adalah negara pengguna kot. Kita kenapa I cakap macam tu? Sebab biarlah perfume is something yang you need to produce. So kita pengguna, kita beli je. Kita tak macam I sendiri pun I tak tahu, macam tak terfikir yang di sebalik botol-botol ni ada orang yang buat tau. Kita just macam beli dan pakai. Tapi itu dululah. Itu satu reason. Kedua, mungkin sebab utama kedua adalah mungkin Malaysia bukan sejarahnya. I rasa kita I tak nak tahu lah, tapi I rasa sebab kita ada kayu gaharu semua tu kan. Kita ada gaharu, cendana, and then kita ada bakar-bakar juga kan. So maksudnya dulu dah ada benda ni kan. Benda semua tu dan kita pun so I rasa mungkin lepas tu kita tak terapkan lagi kuat. Macam actually Malaysia pun banyak yang menggunakan minyak wangi kan. Perfume tu mungkin orang fikir sebab alkohol mungkin belah Europe lah ke apa kan. So I don't know, mungkin tu lah kot. Faham. Tapi sekarang I nampak yang landscape dia dah berubah. Alhamdulillah. The sleeping giants have awakened. You do. Macam contohnya dekat dalam region Asia, dulu kita pembeli je. Apa-apa luxury datang dari Europe. Yes. Tapi sekarang macam kita tengok dekat China, the dragon dah bangun with their brands.
our neighbouring countries dekat Asia Tenggara dah bangun. Indonesia, Thailand. Betul. Even kita Malaysia pun kita nampak yang industri kita dah mekar. Yes, that's for sure. What do you think about this? 5 tahun lepas, no. I rasa start COVID ke after that. Tapi sebenarnya yang betul-betul naik, I rasa betul-betul masa KCP. I ingat lagi. Sebab I boleh nampak tau. Kita kan berjauh. Kita nampak tau. Ush. Satu brand ni. And then kita ada FFM. Kita ada itu. But then ada event-event lain juga. And then ada event yang memang khususnya perfume saja. Even kat Indonesia lagi banyak gila kan. Thailand pun dah start. So I rasa bila dia dah start Southeast Asia punya region dah naik, kita pun akan naik sekali. Sebab kita nampak benda tu seronok lah. I rasa seronok sebab entahlah, mungkin sebab dulu yang famous contohnya macam One Drop Perfume. I ingat lagi One Drop Perfume Kecil-kecil. Comel gila. Itu je lah. And then Inspired by. Sampai sekarang pun tapi at least kita banyak brand yang they start dengan Inspired by. And then diorang ada own creation. Which is I faham. Dulu I rasa macam aduh, tak habis Inspired by, bosan je. Diup kan. Dia macam penat sikit lah. Tapi kita faham. First kita faham yang model besar. Dia buat own creation, model besar. And then customer pun dia just nak wangi je. Dia tak kisah siapa perfumer. Kau letak apa Cedarwood Atlas ke Sandalwood ke Vetiver. Tak kisah, nyanyi wangi. Yes. Jadi kena dekat tempat yang dia nak pergi. Kan nak pergi dating. Okay, ini that's it. Tapi sekali lagi seronok lah. Rasa seronok gila tengok macam banyak dan banyak pula brand yang bermodel. Banyak company yang ada model besar, diorang buat perfume juga, which is good. Ada orang cakap tak bagus, bagi I bagus. Kenapa bagus? No, dia akan buatkan orang lain nampak yang okay. So first, ekonomi akan naik lah. Orang yang selain daripada kelompok yang tahu perfume akan tahu rupanya perfume kat Malaysia ni dah naik. Kalau you nak cut, you cut lah. Contohnya Nobody baru ni, diorang model besar gila. That guy Pak Din tu kan sebelum ni dia jual NC ke apa tak. Tapi dia memang famous gila luar negara tau. So dia gunakan dia punya knowledge kat marketing yang dah pergi sana sini, bawa ke perfumery. Saya fikir macam apa brilliant gila. So I harapkan orang lain nampak benda tu. Dan perfume ni bukan takat you just bagi tu notes, perfume ni seni tau. Betul. Macam-macam cara you boleh menceritakan perfume you. Betul. Bukan setakat bagi tu notes saja. So seronok lah tengok sekarang. Seronok, happy lah. So you cakap dekat Malaysia ni kita banyak brand yang bermula dengan dupes dulu kan, and then betul. eventually diorang start buat creation yang sendiri. Ya, betul. Tapi dalam pengalaman I sebagai someone yang sangat consumer facing, Okay, yep. I memang deal dengan consumers kan. Yeah. Kadang-kadang perfume tu memang adalah satu original creation. Yep. Tapi bila audience baru dia macam ini dupe ni, Okay. ini dupe ni. Okay, faham. Tapi sebagai someone yang consumer facing and jumpa supplier, Yes, of course. I tahu memang perfumer yang memformulasikan perfume tu. Tapi you baru memang you pun tahulah ini lemal. Faham. I faham. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Sebab kita bagi tahu dah dekat audience, ini adalah ada perfumer di sebalik perfume ni. Audience baru, audience macam ini lemal parfum. Okay, kadang-kadang kalau macam soalan macam ni kan, I rasa I nak pecah kepada dua. First adalah orang yang betul-betul minat perfume. So I pernah jumpa orang yang betul-betul macam minat perfume dengan orang yang minat perfume tapi takat minat perfume. Okay. Faham maksud I kan? Faham. Orang yang betul-betul minat perfume, dia akan betul-betul menceritakan without saying this is the same or the similar vibe as lemal ke apa. Dia akan cakap, oh shit, the lavender, the camphor is like this. Oh, dia akan cakap, oh kalau lemal, contohlah kalau dia compare juga dengan lemal. Cakap, okay, kalau lemal mungkin dia punya camphor tu lebih camphor lavender. Oh, tapi this one is camphor yang lebih kepada piney ke apa, tak kisahlah kan. Itu satu side. Another side yang minat perfume, yes, most of them memang akan cakap macam tu. Sebab it's easier for them to ingat. Register. Senang. Yes. Dan benda tak salah. Bagi tak salah. Kalau itu cara you describe, dan tu cara you describe. Faham. It's okay. Faham. Kalau you cakap, oh, but this smells like lemal ke apa kan, tak apalah. Apa yang terjadi dalam tu adalah, I don't know, dia macam ni lah. Lemal Le Parfum is inspired by, yang buatnya Francis Corrijon dengan Christopher Shadrick. 1995. Wah, aku ingat lagi. Soalan exam. Ya tu. Soalan exam. Sama 95. Ianya adalah diinspirasikan daripada Pour un homme Caron. Dia Pour un homme. inspirasikan. Oh my god. Soalan exam. Ya. Sumpah soalan exam I. Dia diinspirasikan daripada Pour un homme Caron. Oh my god. 1935 ke 65, aku lupa. Tapi historical perfume lah. Ya. So, tapi kalau you bawa dua-dua tu beza. Cuma is the same floral, is the same fragrance family. Which is
Astaghfirullahaladzim. Amber Refugee. I was about to say spicy. No. Dia ada spices kan? Ada Fuji punya bau lah, Amber Fuji. So itu pun pun sama juga. Again, balik pada soalan you tadi, bagi I okay je kalau orang cakap it reminds me of lemak. Kalau contoh I buat Jojo ni, orang cakap ingatkan aku dengan contoh Jojo Mani. I bangga siut. I siapa je orang boleh cakap macam Jojo Mani. Power lah kayaknya. Faham. Itulah. Kalau bagi I pula, I tahu yang memang ada perfumer buat. Perfumer tu nak tak nak, dia kena formulasikan perfume tu supaya matchingkan dengan apa yang audience akan beli, apa yang audience akan terbiasa. So dekat Malaysia lah I cakap specifically, orang tak nak pakai dupes, tapi orang tak nak juga something yang terlalu experimental. Oh ya. You eksperimen lah. Diorang akan happy lah. Betul lah, ini bau macam serbuk kayu, tambahkan dengan peluru, tambahkan dengan minyak petrol. Diorang akan pakai tak? Tak. So tugas perfumer adalah untuk business masih lagi business, ekonomi masih lagi perlu trickle. Ya, duit kena masuk. Betul. Okay, tadi I cakap yang Aus kita orang pernah explore Osmanthus. So kita dah explore Dusita Anamkara. I nak bagi you explore a different Osmanthus daripada brand ni, namanya Olibanum. Olibanum. Ya, nama brand ni Olibanum. Ni yang botol peci. Ya, ni. I beli dekat Grass. Baru ke ni? Olibanum ni? Tak baru. Tak lama sangat lah. Here you go. Olibanum Osmanthus. I rasa Osmanthus dia different facet daripada Anamkara, and different facet daripada satu lagi Osmanthus yang kita akan bawa sekejap lagi. Interesting lah. Nama brand dia Olibanum Like the raw material. Yeah. Okay. Daripada sana, Oman ke apa? I rasa tak. I rasa dia just European. I tak tahu lah. Menarik ada nama Olibanum. Dia datang dari Jerak Gislong. Histoire de macam French je. French. Confirm French tu. Histoire de parfum. Ya. Wah, pandai dia. Ya, pandai dia. Gunakan Olibanum. Okay. Baik ya. Menarik. Osmanthus. Setiap kali I bawa Osmanthus, the raw material itself, dia ada bau butyric tau. Butyric ni cara baik cakap lah. Cara yang betul nak bagi korang faham, butyric ni apa, bau muntah. Kejap, I tengah ingat Osmanthus yang I pernah bau. Butyric. Bau macam muntah something. Sikit lah. Okay. Even kat sini pun I adalah bau sikit je lah. Kalau bau banyak, tak adalah dia jual. It's very clean Bagi I dia powdery sikit. Very powdery clean. Dia macam dry woods punya powdery. Yep. Osmanthus dia macam tak terlalu dominant bagi I. It's very powdery, betul lah. I rasa dia powdery. And kita akan compare kan dengan satu local brand yang buat bau Osmanthus. Oh, okay. Ada Ada local brand. And bukan dupe. Siapa? Prototype. Dia ni famous gila tu. Sangat. I rasa tahun lepas ke 2 tahun lepas. Macam prototype. FFM2. Dia launch kat FFM2. Oh yes. Yeah. So this one nama dia Hangzhou Osmanthus 8 kg. 8 kg? The name is 8 kg? The name is 8 kg. Sebab dia guna untuk dapatkan yield yang ada dalam setiap botol 0.3 gram ke, I tak ingat berapa persen dia pakai. Dia kena guna 8 kilo of Osmanthus. Yes. So this one is pricier daripada yang lain lah, range lain. Kyoto pula, itu nama brand, nama band. Ni Hangzhou Osmanthus. Kalau Kyoto diorang, Kyoto lipstick. No, I was talking because the name is Prototype. Ada satu band nama dia Kyoto Protocol. Bapak beza gila. Dah lah. Kau kena faham, aku balik. Balik. Dia ada jet lag lagi sebenarnya. Dia Hanzo tadi ya. Oh, this is very dry woods. This is very cedar wood bagi I. This is very cedar wood. You dapat tak Osmanthus? Ada sikit belakang. Belakang gaya sembang. Sebab kalau saya member at the back, you can see at the back. Ya, kalau dengan French teachers kan, you can tell that it is decorated by the Osmanthus creeping up at the back. Yeah, at the back. Selalu at the back. Aku boleh terikut lah. This is a rounded formula. Penat aku dengar. C'est comment on dit en anglais? Gitu kan? Dia lupa apa nak cakap dalam bahasa Inggeris. Kita pun tahu. Ya betul lah, at the back. Memang bau kat belakang. Tapi for me, this is more woody. Cedarwood ni bau. You tak cedarwood bagi I, you pencil shaving. Yes, pencil shaving tu lah. It's very dry wood. Okay, so you dah bawa 2 variant Osmanthus yang ada dalam I punya curation hari ni. Daripada Olibanum Osmanthus dan Prototype punya Osmanthus, mana satu you punya, ada tak you punya one true love ke tak ada? Tak ada. So dua-dua you ghost. Dua-dua ghost. Dua-dua ghost Sorry tu. Ampun cakap. Ampun.
So memandangkan kita dah try osmanthus, tapi Aus juga suka rose, kita boleh explore rose pula mungkin. Boleh. Let's go. Let's go. Let's go. I bagi dari brand ni, nama dia Bon Parfumer. Rose. Dan kita ada juga nanti local brand yang ada keluarkan perfume bau rose juga. Nice. This one 106. Oh, you ingat suka rose? Taruh tu. Thanks tu. Hari tu dia pernah bawa raw material rose. Saya ada 6 macam tu, semua rose. Atau I macam betul lah. Okay. Yelah tu. Bulan lain lah tu. Bon Parfumer. Kenapa you suka rose sebagai raw material? One of the reason I rasa sebab yang yang berjaya extract rose yang pertama dan kita gunakan method dia sampai sekarang is Ibn Sina. Ibn Sina. Dia yang buat kita punya hydro distillation tu. Dia daripada dia punya konsep lah. Dan dia adalah first extract rose. Tapi time tu dia buat untuk herba, dia kan doktor kan, medicine kan. Tapi lepas tu orang guna untuk ni lah. Dia yang buat. So I rasa nak cakap I bukan nak tunggang agama, tapi benda tu menarik untuk I. Benda kita rasa bangga lah. Rasa bangga lah. Macam wow, punya kita yang start dulu. I mean Islam yang start dulu. Okay, that's one thing. Second thing is I rasa sebab rose ni orang selalu akan relate rose sebagai bawang perempuan. Bagi I betul, tapi untuk lelaki pun betul. Saya suka benda tu. Dan I rasa rose sendiri pun banyak faset. Macam yang kita bau ni, yang Bon Parfumer ni, this is bagi I lah, rose dia powdery iris. Powdery iris. Very, kalau warna rose tu sendiri, bagi I nak cakap putih pun tak juga. Mungkin macam petally light pink. Pink pucat lah. Pink pucat. Sebab macam rose saya cakap tadi, macam rose, kalau rose merah bau dia mungkin lebih darker ke, tambah patchouli ke apa. Rose putih mungkin I don't know, tambah musky ke apa, ke citrus ke facet, aldehyde. So I suka rose sebab tu lah. Dia versatile jugalah. Dia boleh jadi rose fruity, dia boleh jadi rose green, dia boleh jadi rose oud. So ni adalah rose yang iris powdery. True Love bagi I ni adalah anti-anti yang I nak ambil dia sebagai mak angkat. Yang kalau I ada macam masalah, I akan call aunty. Betul tu. Macam I tak ada panggil aunty ke apa, tapi I rasa dia orang yang I boleh senang nak bersembang. Dia mungkin tak pandai bagi feedback tau. Macam kita bagi kan, tapi dia pandai dengar. Pandai mendengar. Ya betul lah. Bon Parfumer. Very comforting. Ni dia. So kita masih lagi dalam rose. This one dari local brand Kif and Niche, namanya Rose Latte. Dia ada launch satu range yang memang rose. Oh ya. Kif and Niche join tak FFM? Join. Okay. Sedikit sikit. Apa rose dia? Rose latte. Rose latte. Bagi I dia memang diformulasikan untuk rakyat Malaysia. Sebab dia kuat. Very loud. Sakit dong. Tapi inilah yang I rasa market Kif and Niche punya. Diorang pakai, diorang macam wanginya perfume ni. Faham. Dia lain sikit dengan negara-negara macam China, Korea yang perfume dia almost undetectable. China, Korea, Japan. Kalau macam you kan, you prefer yang macam cakap tadi lah, bau yang macam China, Korea, Japan which is a bit light, atau macam Malaysia punya style yang very pop? You prefer yang mana? China, Korea, Japan. Okay, faham. Why? I rasa dulu masa I mula-mula start, I suka macam hyper realistic gourmand. Sebab I senang faham. Okay. I senang imagine. Semakin I explore perfumery, I tahu yang restraint is power. You can do a lot, but how do you show? Dia macam antara you simbah cat dekat lukisan dengan you guna paintbrush. So itulah I punya nowadays. Faham. You pula? I rasa sama dengan you. I prefer sekarang ni I prefer something very light. Tapi pada masa yang sama, ada mungkin out of 10, 9 atau 8 tu light, 2 tu kuat. Tapi kuat as in macam rose yang kuat atau jasmine yang kuat. It's not like amber atau vanilla yang kuat tau. It's not oud maracuja. I am so sorry. I am so sorry. Tak boleh I cannot. Too strong ke too fruity ke macam? Dia macam, why do you want everything to come out at once? Oh, yelah, betul lah. Dia tak ada seni. Dia semua macam, dia macam kena tumbuk, dah tumbuk tu tak berhenti. Macam I rasa contohnya, katakanlah, Antaeus. Antaeus is a strong perfume. Tapi dia keluar satu-satu tau. Faham. Dia macam dia keluar yang ni, and then dia keluar yang ni, support sikit. Faham. So I rasa I boleh menikmati seni tu dengan lebih better. Even Jojo, I nampak, awal-awal dia I dapat the banana and cherry. Dry down lagi I dapat a little bit musky. Dia tadi banana musky. You tumbuk muka I, tumbuk macam aku dah overstimulated ni. Tapi itu famous kat Middle East. Bau-bau macam tu memang bau-bau
Ya Habibi Habibullah, Maulana. Sabuk gigi pakai spana. Ya, dia ada satu raw material yang I sentiasa bau dekat kebanyakan brand masa I pergi sana. Okay. Ambrosen ke apa? Ada satu, Ambrosenite? dia provide boost for fruity punya materials. Oh, macam Beauty ke apa? Amber Extreme. Oh, Amber Extreme. Oh, I love Amber Extreme. No, I always use Amber Extreme but in a very small, just untuk bagi dia sparkling. Yeah, that's it. You guna banyak memang tak boleh pun. Amber Extreme tak. Because Amber Extreme from IFF. I think sebab I'm very very sensitive to it. So I boleh detect dia walaupun dia guna sikit. Faham. Betul. Dalam formula 0.005% you guna. I guna memang sikit I dilute gila-gila dengan DPG. Anyway, sorry for the technical talks. Ampun, maaf. Okay, sekarang kita dah cakap pasal local brand, belajar dekat Isipka semua. You rasa kenapa dekat Malaysia kita banyak brand dah sekarang ni? Betul. Kenapa kita tak ramai perfumer? I rasa lah I rasa in order for you to become perfumer, I rasa you kena invest masa, duit. I rasa semua benda kena invest. I rasa semua benda kena invest masa. Duit bodoh kat aku ni. Acah-acah macam nak cakap macam perfumer kena invest duit. Orang lain pun invest juga. Kena juga. Nak jadi content creator kena invest duit dan masa. Sorry. Maksud I rasa you punya passion tu lain tau daripada peminat perfume. Sebab you dah bukan, I don't know, macam you nak fahami setiap satu ingredient dalam tu. Berapa persen you nak guna, berapa. I rasa satunya you kena minat, betul-betul minat. Kadang-kadang dulu pun I minat, you pun minat. Betul. Banyak orang minat. Tapi adakah you minat technical aspect? Ada sebab I minat technical aspect. I macam nak tahu kenapa letak benda ni bau dia macam ni dan kenapa orang macam ni suka bau macam ni. I lebih macam tu, I rasa lah. Itu pertama. Keduanya I rasa sebab memang negara kita bukannya fokus on perfume. Kosmetik I rasa pasal perfume tak. Perfume baru yes, sangat. So I rasa itu je. Bayangkan I dah 3 tahun pun I sebenarnya tak berani lagi nak first gelarkan diri I perfumer. Kalau orang cakap thank you. Tapi bagi I for you to gelarkan diri you perfumer ataupun orang panggil you perfumer, there's a macam set of criteria lah. Macam set of criteria ataupun dia punya degree tu macam berat tau. Faham tak? I rasa macam oh no, I tak sampai lagi tahap tu lah. Sebab you bayangkan I yang dah 3 tahun pun I rasa macam masih takut-takut. I buat dengan Sorai sebab I dah tiba masa tu aku nak kena practical lah. Bosan lah cik belajar je kena practical. So susah bagi I, susah. Tapi bukan cakap tak boleh. Of course lah boleh. Kalau tidak, macam mana brand-brand sekarang ni ada brand-brand yang dia adalah perfumer, dia adalah brand owner. Good lah, bagus lah. So tapi I rasa itulah sebab dia kenapa. Faham. Pada pendapat I pula, I rasa dia macam masih lagi very fragmented. Kita ada end product, kita tak ada yang support dari belakang, iaitu daripada segi knowledge and education. Oh yes. Kita tak ada perfumery school, kita tak ada orang untuk belajar tentang legislation. Kita tak ada siapa-siapa untuk bagi tahu macam mana untuk dapatkan documentation yang proper. So kenapa benda tu tak ada? I rasa jawapannya adalah sebab kita masih lagi tak ada undang-undang yang ketat. Sebab tak ada siapa tahu kita nak letak undang-undang apa ni. Betul lah. Kat sini. Betul lah. Allah. And kedua adalah sebab dia tak yield enough money. You buat sekolah ke apa, mahal nak buat sekolah perfume. Raw material you kena tarik banyak. Kelas perfume pun susah nak, sebab semua orang kena ada bau, kena ada raw material. Tapi hasil dia tak besar. So dia kena someone yang memang poket dia dalam. Betul. Dan hati dia murni. Serius. Poket dalam, hati murni. Dia buat satu macam mini school untuk siapa-siapa nak belajar tentang perfumery, daripada supply chain kepada consumer facing. Betul. Rasa betul lah. That's why even dekat dunia pun macam cakap tadi lah, Sipka, Jeep, 1.0 dan satu lagi Aspare. Tu je. Ada tahu kat Italy tapi tak berapa ni sangat. Dominan sangat lah. Tapi diorang boleh lah buat sebab diorang memang ada, setiap tahun ada diorang masuk. Kalau kau buat kat Malaysia ni kan, macam I pun ada buat kelas dekat before this, nak dapatkan 20 orang pun agak susah. Betul. Kalau itu contohlah, kalau full time I buat benda tu, boleh ada ke demand 20 orang setiap bulan datang. Betul. 10 orang datang. Betul. Tapi you still nak kena bayar sewa tempat, orang raw nak material, kena bayar raw material lagi. So I rasa satu, pada pendapat I, dia masih lagi fragmented. Sebab you jual brand, sasa ya. You ada brand sasa, you boleh jual perfume. Orang nak beli perfume. Education wise, not so. Betul lah. Unless memang ada satu organisation ke association ke yang memang boleh support. Faham. So hopefully kita akan ada benda tu in the near future. Aspect tu Eco Superior. Eco Superior. Apalah. ESP. ESP. Sorry, ESP. Kat sana I becek
Kan? Dia bukan ABC kan? Besar. Dia macam tu. Y dia Y. U tu W dia W. Ya. Weh. Sesah. Okay. Masa you belajar dalam ISIPKA tu, Okay. macam mana hari normal day you? How does a normal Tuesday look like for you dekat ISIPKA? Kat ISIPKA. Aku mau cakap bangun pagi semayang semua. Alhamdulillah. So a normal day. Itu first and foremost nak beritahu, I pilih untuk jalan kaki daripada rumah ke ISIPKA, which is 40 minit pergi dan balik. Pergi 40 minit, balik 40 minit. Tak terasa tu. You kat sana sejuk. 40 minit. Sini aku keluar ni je, jalan sekejap 5 minit dah berkicap sana. I dah sunburn you tengok ni. You tu. I kan pakai tudung sampai sini. Belakang ni sunburn tau. So I tak tahu. Sambung. Baik, sambung. So sampai, tengoklah, selalunya kita ambil macam first year I, kita orang belajar raw material saja tau. So belajarlah raw material. Masuk kelas, so kita akan belajar yang set ni pula. Baru describe, bagi tahu, ada quiz sikit. Kelas macam biasa. Itu kalau kelas raw material. And then kalau kita ada kelas lab, contoh kelas lab ni kita ada schema. Schema ni macam, okay, sekarang semua orang, ini adalah target. Based on 600 raw material yang kau ada, create lah bau ini. Bayangkan. Tapi best lah benda tu. Benda tu very, sebab benda tu bagus, kita orang recreate balik. Dan tengok kadang-kadang contoh raw material, tapi dia akan begitulah. Daripada 600 ni, untuk buat benda ni kita gunakan 3 raw material. So you kena, and then you bau, okay. Itu kan lab. And then kita ada juga kelas marketing, tapi marketing punya kelas ni masa first year lah. So memang lah belajar lah pasal marketing yang memang macam mana, bukan marketing yang very general tau. Very specific on macam mana perfume punya nak letak ke apa benda, cerita ke. Orang cakap apa, macam kat Sephora tu kan ada placement. Itu kita belajar kat tau. Nak letak kat mana, eye level lah apa benda semua. Chemistry. Obviously. Chemistry. And then contohlah satu kelas, satu subjek, satu kelas 3.5 jam. So sejam rehat 10 minit, and then lagi sejam ataupun sejam setengah rehat. And then pukul 1-2 lunch, selalu masak. Petang kelas balik. Kelas habis 5.30. First class start, ada yang 8.30, ada yang 9.30. And then balik rumah, dia study ke tidur ke keluar ke. So itulah basically. Ni semua dekat Paris lah. Yeah. Faham. Apa something yang diorang ajar dekat ISIPKA tu yang orang luar ni jarang tahu? Ada tak? I rasa benda lain selain pada perfume lah yang kita orang belajar. Kita belajar flavors. Actually kita belajar kosmetik atau kita orang buat makeup. Apa lebih spesifik apa ni? Astaghfirullah. Makeup lah, aku tak tahu lah. Kita memang buat lah emulsion apa benda, gel lah apa benda. Wow. Dan kita orang juga belajar macam ada kena kalau flavors pasal makanan lah. Yogurt kan yang ada flavor wild strawberry. Kita buat. Tapi kelas untuk flavor kosmetik tu hanya pada tahun kedua dan hanya lebih kurang 13 jam punya kelas, 14 jam, tak tahu lebih kurang macam tu lah. 2-3 kali punya kelas. Tapi kita tahu lah sebab perfume ni dengan flavors dia related. Same goes with cosmetic actually. Dia tak sangat lah sebab kosmetik ni bukan pasal bau pun. Tapi all the active ingredient kat science punya benda lah, chemistry punya benda. So kat ISIP kan ada 3 je. Biasanya ada macam 3, bukan 3 subjek, 3 program. Perfume, flavor, kosmetik. So kita belajar jugalah. So I rasa itu benda yang menarik lah. Macam flavor, macam cakap tadi kan, it's not just flavor makanan, vape pun flavor juga. Betul. So I rasa orang yang flavorist for vape boleh jadi perfumer tu. Betul. Sebab dia tahu the basic. Ingredient yang kita guna, raw material yang kita guna tu adalah sama. Cuma demo mungkin gunakan lebih banyak butyric punya, acidic punya lah. Betul. Kita orang lebih kepada yang macam natural punya stuff. Faham? Dekat pharmaceutical pun kita perlukan juga flavorist untuk ubat. Kan rasa dia tak sedap. So kita kena mask the flavour of ubat. Beza kan? Aku cakap pasal vape, member cakap pasal medicine. Tengoklah kita background kita apa. I background I apa. Gitu. Ada tak benda yang macam mengejutkan you tentang perfume culture dekat France versus perfume culture dekat Malaysia? Okay, ini yang I boleh fikir sekarang lah. Masa I punya first week lah, masa awal I sampai lah kat Paris kan. Kat Malaysia, aku pakai perfume sak. I don't know lah, 10 kali spray ke 20 kali spray, banyak lah. Sama. Puas hati kan. Kan. Kat sana, first time I sampai tu bulan 9. So dah nak transition to winter lah kan. Sejuk, tapi satu dah sejuk dah pun. Dah kena pakai jaket satu lah. Tapi time tu I tak adalah spray sampai 10-20 kali. I rasa I spray mungkin 1, 2, 3, 4, 5, I don't know. Less than 10 lah. Aku masuk train, semua orang pandang. Really? Ya, kuat. Padahal perfume tu bukanlah aku pakai perfume yang
Macam something amber vanilla ke apa. Ada saya pakai something, I tak ingat lah apa. Tapi I ingat lagi semua orang pandang, I jalan semua orang pandang. Jadi macam segan gila. Baru I tahu tak boleh. Bukan tak boleh, no, it's not illegal, cuma itu kan culture It's diorang. frowned upon lah. Sebab kalau contoh you pergi Paris, I don't know, Paris ke UK ke mana-mana, kalau you bau kuat, itu bukan orang situ. Itu maksudnya orang luar lah. Oh, so diorang masih lagi dengan prinsip yang perfumes are meant to be discovered. Betul. Menarik Tapi ada je, taklah semua. Macam kita mungkin daripada 10 orang, 9 orang yang spray 20 kali. Macam diorang daripada 10 orang tu mungkin ada seorang je yang spray 10 kali. Macam tu lah. Tapi I ingat lagi sebab I tak tahu lah time tu I macam cuak-cuak ke apa, tapi memang aku tahu dia pandang aku. Macam lepas tu esoknya ataupun the next week ke apa, I ada 2 French classmate. I pakai diorang ni, cakap betul lah, kita orang memang tak pakai banyak. Tapi culture perfume ni start dari diorang. Start dari diorang, tapi mungkin bau dia tak kena. Mungkin satu mungkin tak kena. Mungkin diorang just spray 2-3 je. Tak tahu. Memang diorang cakap macam tu. Diorang cakap diorang pakai, tapi bukan selemah, tak sekuat macam Asian punya lah. Macam yang tadi China, diorang tu memang kena lagi low. Macam mungkin European tak tahu lah, French mungkin sini, kita sini Dubai, Arab ni macam tu. I rasa kita Indonesia kat sini. Kita kat Indonesia. Yap. Arabic countries sini. Ini adalah skala kekuatan perfume. Arabic akan ke atas lah. Dia dengan bakur dia lagi. Oat dia lagi. Biarkan dia. Lepas tu kita Malaysian, Indonesian, probably Thailand juga kat sini. And then bawah sini lagi adalah Europeans, Western. Dekat lantai tu, kat lantai tu Japanese, Chinese, Korean perfumery. Yep. Skin scent, non-existent. Betul. Ada satu classmate I, dia daripada bukan Beijing, China lah. Masa aku lupa, Shanghai girl. Dia setiap kali bau macam kita orang kan second year third year kan dah start masuk lab bau kan. So kadang-kadang ada je kita orang buat macam lecturer bagi create apa-apa you nak. Apa-apa tak kisah. And then jumpa I untuk kita sembang-sembang. So I punya kebanyakan yang I buat selalu very leathery, walaupun itu I tak pakai sangat. I suka tau, I nak try. Dia mesti akan cakap, lepas tu I banyak guna raw material macam tu lah, Amber Extreme, raw material yang bau dia kuat gila, macam DMS ke, bau yang busuk dibau begitu saja tau. Dia dah sebelah I, Yidian nama dia, Amber. Dia selalu macam haus, enough. Sabarlah. I selalu dalam lab tu akan menggunakan raw material yang bau-bau kuat tau. Faham? Diorang akan tahu kalau bau busuk je, saya cakap, but then benda tu dalam perfume you kena guna tapi sikit lah. Tapi bagi I sedap. Itu menarik perfume. Faham? Dekat dalam I punya kelas pula, kalau ada orang yang bau kuat, orang akan pandang I. And I rasa kalau kita sekelas, I akan pandang you. So faham tak betapa lembutnya classmate aku ni punya tolerance. I tak pakai bau-bau. I bukan orang yang macam akan buat bau leathery. Ada satu saffron ke apa, I tak pakai. I buat bau-bau macam bau yang kita nak buat kita seronok lah kan. Classmate I Korean, South Korean. Dia macam cinta. Faham. So diorang memang nak bau-bau yang ke arah quiet. So bau dia tu lebih layered. So I rasa in that sense, orang-orang kita lagi senang untuk appreciate sebenarnya. Betul. Lagi power untuk appreciate. So you rasa kenapa adanya skala-skala ni? Kenapa ada certain geographical location yang lagi suka benda-benda yang lembut berbanding dengan kita punya geographical location? Apa yang I tahulah, kalau macam Japan, sebab bau yang loud ni offensive to them. Benda tu mungkin sebab diorang, ini yang kita orang belajar, ada data dia tau. Tapi I tak boleh nak bagi tu lah, daripada mana source I lupa dah lah. Tapi kalau contohnya, you pakai, ni you, kita dua orang Jepun lah. Sini kena ada sedikit, bukan safe space, orang cakap apa, macam ada space sikit, dia tak boleh rapat sangat. So diorang ada diorang punya space, yang tu lah. Bila you pakai perfume, bau tu dah sampai ke sini, kau dah kacau aku punya space tau. Personal space tau. Itu yang I tahu pasal Jepun. I rasa mungkin the same thing untuk Korea, South Korean dengan China. Historically, I tak tahu kenapa, mungkin ada reason lah kenapa diorang tak boleh macam tu. Tapi yang I tahu itu lah kenapa diorang tak boleh. Diorang rasa macam kuatnya, ataupun tak tahu lah, mungkin diorang lebih sensitif kot. Tak tahu. Possible tak teorinya adalah dia bergantung kepada produk-produk lain yang diorang pakai, ataupun bergantung kepada bau makanan yang diorang makan. Sebab kalau you pergi tengok kat Jepun, diorang punya deterjen kuat tau. So baju diorang tu sebenarnya wangi, laundry diorang tu dah wangi dah. Okay. Tapi bau baju you kena datang ke orang tu, you bau baru dia tak project keluar. So I rasa itu dah diorang punya personal space dah.
Okay. Something like that. I rasa boleh jadi. Ha. Boleh jadi juga. Kalau dengan China pula, I rasa dia lebih kepada apa yang ceremonial dekat diorang. Tea, bamboo, rain. So bau-bau tu sendiri pun dah macam Airy. Airy. Macam kita dekat Malaysia, Indonesia ni, makanan kita je dah macam mana. Akan cakap pembakaran terbuka. Itu culture kita ke? Tak betul lah, makanan kita pun very spicy. Kita guna banyak bahan, 4 sekawan. Betul lah, lah. I tak terfikir benda tu. Itu teori I lah. Tak ada data yang support benda ni. Betul lah, rasa logik. Tapi logik lah. Mana logik? Macam European pun makanan orang kan, orang macam rempah-rempah gitu je. Tapi cakap pasal makanan Fransa tu, set kepala aku. Okay, dalam banyak-banyak perfume yang kita try hari ni, kita tak dapat try banyak sangat perfume sebab kita suka yap. Ada tak? Aku ni nak kencing kau. Ada tak yang mana yang you rasa macam you punya true love? Okay, sekarang kalau tak ada tak apa. Okay. Kita pergi dating dia pun dah cukup dah. Ini yang Antaeus. Kan dia dah bau powdery kan? Ya, Antaeus. Kan? Ni Antaeus ke? Apa yang kedua kita bau lah? First Jojo. Ni macam Osmanthus. Kedua Osmanthus. Olibanum. Dah aku lupa, tak apa. Serius, Osmanthus Olibanum. Sedap pula. Nampak? Perfume yang bagus, you bau first lain, ujung-ujung macam sedap. Korang mesti selalu macam tu. You mesti macam tu kan? Selalu. Macam perfume yang bau macam tak suka ataupun you suka, dah biar kejap. Dah dry down. Kan? Macam kita balik, sedap lah ni apa. Kan? Tu menarik perfume. Dan itu dah patutnya brand kena buat. Dia janganlah you bau apple lah termati. Rezim sikit. Tapi itu yang audience nak. Ya ke audience nak? Ya. Sebagai sama yang consumer facing, kan orang selalu benci kan. Reviewer cakap bau macam pramugari, bau macam wanita mahal. Janganlah review macam tu. Lepas tu I fikir, aku belajar sampai geras ni. Kau rasa aku pun nak ke review bau pramugari? Orang 10 orang I jumpa dekat event ke apa kan, semua akan tanya pramugari pakai apa? Bau yang macam pramugari. Aku macam, so I feel like brands will follow where the crowd dictate. Actually point ni bagus. Kita nak tahu tak? Lebih kurang soalan yang macam ni lah. Kita orang tanya lecturer kita orang. Kenapa kan kena kalau nak macam orang akan tanya macam apa bau yang handsome? Macam mana you nak cakap bau aku yang handsome mungkin different dengan you punya handsome, you faham? Betul. Tapi itulah macam mana you nak sembang customer. Itulah kayu ukur dorang. So go for it lah. You are business. You ada business. Buatlah macam tu. You curate lah apa bau yang possible untuk handsome dekat orang tu. Bagi I benda tu tak salah pun sebab you tak boleh nak expect consumer hang tak boleh cakap handsome, hang kena cakap ini handsome ni sebenarnya pada Amber-Rosen. Matilah. Consumer macam Amber-Rosen tu apa pula? Dan kita pula sebagai orang yang ada sedikit knowledge pasal perfume, janganlah nak enforce benda tu kat orang. Betul. Siapa yang nak kita share. Betul. Siapa yang tak nak ni pramugari. Ni pramugara. Tak apalah. It's okay tu. Ada orang yang tanya I nak perfume yang macam penyondol. Okay, let's go. I nak perfume yang panty dropper. Aku macam, is it vulgar? Yes. But it's what they want me to curate. Betul, let's go for it. Am I happy doing it? Not necessarily. But is it necessary for them? Yeah. Dulu I boleh tahu buat macam tu. Maksud I dulu, I boleh tahu kalau orang cakap macam apa bau yang handsome, apa bau yang panty dropper ke apa kan, boxer dropper. I boleh cakap tahu bau-bau inilah yang akan membuatkan panty you drop ke apa, ke panty orang lain yang drop. Bila I dah start belajar, I susah nak cakap tu benda tu. Bukan sebab I rasa benda tu moral ke apa, no. I rasa susah sebab I dah punya mindset dah lain. Tapi pada masa yang sama juga, I faham kalau orang tanya benda tu sebab I pernah berada di situ. So macam go for it lah, tak apa, tanya je. Betul. Kalau I tak boleh cakap, aku tak tahu lah apa panty dropper, aku pun tak kaya boxer ini, contoh. No, bukan I cakap ni tu kenapa? I perasan lah macam ada beberapa brand I tak ingat nama. To be honest, sumpah I memang tak ingat. I macam nak ingat pun. Diorang macam petikaikan benda tu. Macam kau sebagai brand, apa kau kisah benda tu? Macam kau cakap je lah, this is the panty dropper list yang I ada. Bagi I lah. Faham. Bagi I macam faham. I rasa dia bergantung dengan brand identity dan image juga. Sebab bagi I, it's vulgar. Kalau I adalah consumer, I takkan beli. Betul. Tapi dia bergantung dengan preference orang juga. So tu maybe you kena talk to a strategist lah. Untuk tahu positioning kan. Okay. So kita dah bau banyak-banyak. Untuk sesiapa yang belum familiar lagi dengan AUS, walaupun kita dah bercakap panjang-panjang ni, boleh follow AUS dekat AUS punya social media platform.
And also I nak bagi tahu satu trivia. So I adalah founder Fragrance Festival Malaysia. Sejarah di sebaliknya adalah event perfume pertama yang I pergi sebenarnya adalah event yang Aus buat. Wangi Event dekat Ipoh. Masa tu I pergi all the way to Ipoh to attend, and it was big. Tapi it was a one man show. So I rasa kalau I di tempat Aus, I akan penat, I akan stress, dan I akan keluar dan I akan pergi tampar semua orang yang lalu. Also because you receive criticism kan. Macam ada orang yang macam bagi feedback, ramailah, beratur lamalah, which is also the feedback that I get for FFM. Then I buat FFM, Aus pun support FFM, and FFM 2 Aus buat Jojo, collaboration dengan Sorai, and FFM 3 Aus datang sebagai Smell and Tell punya guest, which I really appreciate. Hopefully we can work together in the future. Of course. Apa harapan you untuk industri perfume moving forward sampailah ke 10 tahun akan datang? I banyak tengok, kalau macam kita punya neighboring countries kan, I banyak tengok Siam tau, Thailand tau. Sebab Thailand, diorang banyak start dengan own creation tau. I macam pelik. I rasa mungkin dulu diorang start dengan Duke juga lah, inspired. But I tak tahu sangat diorang punya salah silah. But I start banyak tahu pasal diorang ni 2 years ago, 3 years ago. And then diorang macam, fuyo. Sedap tak sedap lain cerita. Ada banyak diorang creation tak sedap. Betul? Banyak. Tapi yang penting, they have the initiative tu lah. Dan bestnya, diorang punya consumer support. Macam wah, seronoknya. So I harap in the future ada banyak brand yang dah, bila korang dah cukup model apa kan, try lah make your own creation. Try, jangan sekadar menjual. I faham perfume adalah salah satu produk yang lukratif. Perlu creativity and lukratif maksud lucrative. Lukratif. What is it? I'm so sorry. Kejap. Maksudnya perfume ni cost nak buat dia taklah tinggi sangat. Profit margin dia besar. Perfume ni sebenarnya profit margin besar gila. Besar gila. Tapi profit margin besar tak ada masalah. Go for it. Tapi you kena bagi the value yang sebabkan you punya profit margin besar. Betul. So jangan sekadar menjual je lah. Bagi something, educate juga you punya audience. Kau hang ada brand hang ada 10 hang punya consumer, hang punya fan, educate orang. Betul. Hang ada brand hang educate. Lama-lama educate benda yang betul ya. Kena selari lah. Dan lama-lama nanti akan bersembah. I harap in the future kita akan banyak lagi brand yang kreatif lah. Faham. Sebab I rasa sekarang ni tak dia bukan bosan tau. It's the same thing. I rasa berulang. Kenapa you tak ada brand sendiri? I tak nak. Kenapa? No. Okay, I bagi tahu reason Semua orang selalu tanya ni. I harus balik Malaysia mesti nak buat brand. Bila nak buat brand? Tak nak. Aku tak nak. Tapi I takkan tolak lah. Kalau tiba-tiba ada rezeki I nak buat brand, I buat lah. Tapi itu bukan tujuan utama I sama belajar ke, ataupun I minat perfume ke apa. Bukan. Sebab in order for you to create one perfume, one formula saja, aku dah pening. Aku dah pening. Ini nak fikir pasal business side, marketing, kotak. Pernah. So I prefer untuk buat untuk brand. You prefer untuk berkarya lah. So kalau brand cakap nak ni, okay, let's go. Itu pun soalan yang I selalu dapat lah. Kan. Orang macam tak sabar tunggu Riha ada brand. Kan, tunggulah. Tunggulah. Janggut tunggu. tak nak. Sebab I dah face supplier, I dah face consumer, I dah face marketing, and I tahu yang aku tak nak hadap benda-benda ni. Ya, benar. Betul. Taklah nak. Aku nak berkarya je. Kan. Ni lagi Allah benar. Betul. Daripada banyak-banyak brand local Malaysia yang you dah explore, mana satu yang you rasa lagi 10 tahun boleh jadi Malaysia punya kebanggaan sejujur-jujurly? With the right modal. I keep on macam modal lah. First, I tak tahu kenapa Maison Materi. I tak tahu kenapa. It's not because dia collab dengan first apa yang Kainina Khalil, and then now Sofia Shakira. It's not because of that. I rasa cara dia bawa brand dia tu I suka. To be honest with you, apa brand Sabah tu, astaghfirullahaladzim, brand dari Sabah tu, Spiritu Sense. I harap dia boleh, tapi dia tak full time tau. The guy behind it kan, dia bukan full time. Dia buat tu sonok-sonok hobi. I rasa kalau dia buat full time boleh beli. Next, I rasa I nak cakap, nanti orang cakap bias tu. I dah tahu dah. Cakap. Kau pun cakap bias gila. Sorai. Salah satu sebab kenapa I support Sorai, dia ada Titi. I suka brand yang idea ada Titi. Macam, what's the reason you buat benda ni ya?
Oh sebab I nak support kucing. Kucing So, jalanan. that's why semua. dia punya semua benda storytelling dia pasal ni. Kucing. Orang akan cakap apa kena mengenai kucing yang tu? No, itulah reason dia. Bagi I. Faham? Last Last. actually NBDY. I dapat rasa NBDY gonna become the next Born to Stand Out. More than Born to Stand Out. I Faham? rasa. So nobody lah. Oh, nobody. Faham. Sebenarnya ada banyak lagi tau. Ada banyak lagi sumpah. Tapi aku tak nak fikir sekarang lah. Aku fikir benda yang berdekat dengan otak aku. Ada banyak lagi sis. Okay. So tu dia. Untuk hari ni kita dah bersembang dengan one of the earliest Malaysians untuk grad daripada ISIPKA. On the way nak jadi perfumer. So happy that you are here. Thank you though. Jangan lupa untuk datang untuk explore perfume-perfume lokal dan international. Jangan lupa untuk datang ke Fragrance Festival Malaysia 2-4 Oktober 2026 di Pavilion Bukit Jalil Exhibition Centre 10 pagi sampai 10 malam. Oh. InsyaAllah kita akan plan something yang fun-fun juga dengan Aus. Let's go. Okay, I on though. And sepanjang kita shoot ni dekat satu timing yang special. So I mengucapkan Oh, kita. selamat pengantin baru. Itu tak payah untuk. Itu tak payah. Editor jangan cut yang ni. Tak payah. Include. No. Selamat pengantin benda baru. kau dah cakap. Jangan dah takut. Benda siut. Dan juga I nak mengucapkan I'm not saying this by the camera. I nak ucapkan thank you so much for being my idola. Thank you so much for everything that you've done. I have seen so many people. I have met so many people in the industry. I dah kenal macam-macam jenis orang. I dah tahu hati bolak-balik gimana. I dah tahu. Kita kongsi lepas ni, okay? But I'm so happy that you stayed true to who you are and your mission. I sangat-sangat gembira lah our path have crossed. I nak tambah sikit lah. First I kenal Riha yang tadi Riha cakap wangi tu tau. Kau nak aibkan aku kan? First I jumpa dia, aku kan jadi macam loud sikit kan. Macam lagi pun tadi tu tengah event. So I need to be very extra lah kan. I nampak time tu, I turun dia dekat tepi. I nampak Riha. Member terus. Member terus. First impression first time jumpa tau. Macam Aduh apa ni. Tapi from that lah, since that kita orang sampai sekarang rapat. jadi Dia stay kat Ipoh kejap, lepak dia buat makan sembang-sembang. So no lah. betul. I harap you tak give up lah to propel the industry forward. InsyaAllah No lah. matter what You may lagi come. penting tu. Come on, dah 3.0 kot. Besar gila kot. Anyway, thank you so much Aus. Thank you. Thank you. Jangan lupa untuk follow semua social media Aus. Macam-macam lagi yang kita akan plan bersama-sama untuk memeriahkan lagi industri perfume di Malaysia. Yep. Jangan lupa untuk subscribe, komen dan share. Untuk episod kali ni akan ada banyak lagi tetamu di episod yang akan datang. Jumpa you guys masa FFM nanti. And until next time, see you. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Come on, clip. Click.